Assalamualaikum dan salam madani. Saya Cikgu Siti Kalsum binti Muhammad Daud daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jitera. Hari ini kita akan berbincangkan tentang tajuk 8.2 lokus dalam dua dimensi dan berfokuskan kepada bentuk soalan penyelesaian masalah. Kita refer kepada soalan yang pertama. Apabila kita mencari penyelesaian, pastikan kita baca soalan dan memahami kehendak soalan. So, rajah di bawah menunjukkan sebuah segitiga sama kaki KLM yang dilukis pada grid segi empat sama bersisi 1 unit. Y dan Z ialah dua titik yang bergerak di dalam segitiga itu. Di dalam ayat ini disebutkan bahawa grid yang digunakan adalah grid segi empat sama bersisi 1 unit. Maksudnya, setiap segi empat kecil itu berukuran 1 unit. Y dan Z ialah dua titik yang bergerak, bermaksud lokus yang perlu kita cari adalah lokus Y dan lokus Z. Soalannya, pada rajah itu lukis lokus Y dengan keadaan jaraknya sentiasa 6 unit dari titik K, lokus Z dengan keadaan jaraknya sentiasa 3 unit dari garis KL, dan seterusnya tandakan simbol cross persilangan bagi lokus Y dan Z. Untuk selesaikan soalan yang pertama, kita memerlukan peralatan yang sesuai, iaitu jangka lukis. Oleh sebab soalan ini minta kita lukis jaraknya sentiasa 6 unit dari titik K, jadi dia berbentuk lokus yang berjarak tetap dari satu titik yang tetap K. Jadi komposisi jangka lukis kita bukaannya mesti berukuran 6 unit. Dan oleh sebab soalan tu minta kita lukis di dalam segitiga, maka rajah yang kita buat kawasannya melibatkan kawasan segitiga sahaja. Dan yang seterusnya kita tengok soalan yang kedua, lokus Z dengan keadaan jaraknya sentiasa 3 unit dari garis KL. So garis KL dia satu garis, maka lokus kita adalah garis selari. Dan sama juga oleh sebab soalan menyebut tentang dua titik yang bergerak di dalam segitiga itu, bermaksud garis selari kita di dalam kawasan segitiga sahaja. Dan seterusnya, apabila lokus Y dan Z kita telah siap, maka kita akan dapat titik persilangan antara dua lokus itu di sini. Dan kita buatlah tanda bulat, maka kita dapatlah tanda persilangan bagi kedua-dua lokus. Jadi rumusan untuk soalan ini, apabila diminta kita selesaikan soalan lokus Y, lokus Z dan seterusnya titik persilangan, maka hasil penyelesaian kita akan dapat sebagaimana pada tayangan. Jadi di sinilah tanda persilangan kita. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.